Lelaki ini menyuntik dirinya dengan bakteria berusia 35 juta tahun dengan harapan dapat menemui rahsia hidup abadi. Anatoly Burukov, seorang saintis dari Rusia, menemui bakteria purba ketika mengkaji permafrost di Siberia pada tahun 2009. Apa yang mengejutkannya ialah bakteria itu tertanam di bawah ais selama berjuta-juta tahun dan ia masih hidup. Tertarik dengan potensi bakteria yang dinamakan Bacillus F, Burukov mula mengujinya ke atas haiwan dan tumbuhan. Jadi apabila seekor tikus disuntik, ia hidup lebih lama dan kekal subur melepasi had usia kesuburan. Manakala tanaman yang dirawat dengannya, ia tumbuh lebih cepat dan lebih sihat. Burukov juga menyedari bahawa penduduk yang tinggal di kawasan tempat bakteria itu hidup lebih lama dan lebih sihat berbanding purata dunia. Itulah yang mendorong dia untuk mengambil risiko besar. Dia menyuntik dirinya sendiri dengan bakteria tersebut, walaupun tiada siapa tahu sama ada ia benar-benar selamat. Hasilnya, dia mendakwa berasa lebih bertenaga dan lebih sihat berbanding sebelum ini. Yang paling mengejutkan, dia tidak jatuh sakit selama beberapa tahun, walaupun dia mengakui masih tiada bukti kukuh bahawa bakteria itu adalah penyebabnya. Komen pandangan korang.